Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semalam saya ada tunjukkan ada 3 stok UWC, KGB dan Suncon. Kalau kita tengok untuk MACD M15 jadi untuk hari ni sebelum ni MACD di bawah kosong, kita target dia akan naik atas kosong. Jadi dah UWC dah achieve atas kosong, dia dah naik atas kosong. KGB pun sama, daripada bawah kosong dah naik atas kosong. Suncon pun sama, jadi ketiga stok kita pilih semalam naik. Yang paling kurang pun Suncon 1.5%. Paling banyak UWC, KGB. Sebab apa setup yang kita ambil semalam ialah dia bullish pada 4 hour dan 1 hour. Cuma dia bearish saja pada M15. Jadi M15 akan ikut H1 dan 4 hour lah. Itu konsep kita buat pemilihan stok lah. Okay, jadi stok yang kita pilih, ketiga stok yang kita pilih semalam profit lah. Ada yang 1% saja pun ada. Ni Suncon 1%. Kalau kita tengok pukul 9 dia naik dulu, lepas tu dia turun. Dia naik dulu turun, tapi dia still bawah MA9 lagi. Kita tengok esok macam mana. Sama dia boleh maintain atas kosong ataupun tidak. Sama kita nantikan sebab apa. Di time frame 4 hour dia masih cantik aje lah. Suncon ni kurang sikit cantik dia. Kalau KGB nampak cun untuk 4 hour dia. Itu sebab dia naik tinggi. Ni macam agak mendatar lah. 4 hour dia agak mendatar. KGB ni juga bentuk dia naik dan dia uptrend dia nampak lah uptrend dia. Suncon ni tak apa nampak uptrend dia macam sideways. Okay, tak apa, kita akan ikuti stok ni. Untuk esok kita try fokus pada 3 stok ni. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.